Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita berada di Peserai. Rumah ni dah 90% lah, hampir disiapkan. So kalau anda tengok kat sini, rumah ni melebar nampak melebar. Dan cuba tengok kat sini kemasan anjung yang kita dah bina. Nampak dekat sini pun kita pasang mozaik dah, jadi nampak lebih kemas. Okey, jom kita masuk dalam. So untuk 2025 kita punya pintu adalah bentuk S macam ni. Okey, sebelum ni kita pintu tu dia bentuk cermin telur. So untuk 2025 kita dah upgrade tanpa penambahan harga. Pintu bentuk S. Okey, ruang dalam kat sini lebih kurang dalam ukuran 11x15. Okey, susun aturnya adalah dekat sini. Mungkin akan kita letakkan TV dekat sini. Susun atur sofa di sini lah. Okey, rumah ni lebih kurang dalam 700 kaki persegi, tapi ada 3 bilik, 2 bilik air. Okey, 3 bilik, 2 bilik air. Ni bilik master. Dalam bilik master ni ada toilet. Dan ini toilet tu di sini kita boleh pasang aksesori lagi. Okey, aksesori toilet boleh pasang. Tinggi untuk mozaik adalah 7 kaki. Okey, standard untuk rumah planner. Rumah planner ni kita bina standard dia punya mozaik ketinggian 7 kaki. Okey, bergerak daripada sini ruang tamu bergerak ke dapur. Ini adalah bahagian dapur. Bilik nombor 2, bilik nombor 3. Okey, ini adalah toilet luar. Toilet di dapur lah. So buatlah untuk toilet yang diguna pakai untuk tetamu dan orang lain. So okey, kepada anda yang mungkin berniat untuk bina rumah tiny house, bina rumah comel-comel macam ni, boleh hubungi Blendan. Kita bukan saja bina rumah yang besar, rumah comel macam ni pun kita bina. Okey, Assalamualaikum.